Guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak share beza cermin OEM dengan ori untuk model Land Cruiser. Kereta ni dia dulu pernah tukar cermin depan dan dia dapat bukan cermin ori lah. Tapi kedai yang tukar tu, dia claim cermin ori. Kita owner kereta, kita tak tahu pun kenapa. Kita hanya tengok benda ni. Ada logo Toyota, semua sama ori lah. Kita hanya tengok benda ni. Ada logo Toyota, ori lah. Untuk model ni, ini aku nak bagi betul-betul apa beza cermin ori dengan OEM. Kalau OEM better China lagi cantik. Untuk original, dia datang memang ada wire heater. Nampak line heater dia. Dekat sikit. Nampak dia ada petak. Dia punya main sensor untuk detect. Okey, sini. Tepi sini. Lepas tu terbalikkan cermin. Rasa berat tak? Okey, sini. Ada heater, ada button. Cermin kereta dia mengikut chassis number. Nampak? Biasa Harrier, Estima, Alphard, AJ30, 40 ada ni. Okey, cermin tu pula, mari. Pertama, dia tak ada wire. Heater pun tak ada. Ini wayang je, tipu je. Okey, nampak different dia? Come. Ada tak button heater? Dua antena ni? Tak ada kan? Bawah ada wire tak? Tak ada kan? Bracket ni semua pasang sendiri. Dia kalau ori nampak solid, cermin dia solid. Nampak beza dia? Dekat sikit kamera. Dia ada heater, ada wire bawah. Nampak? Cermin dia solid. Nampak solid ni? Dia ada marking dia. Okey, terbalik kan? Kau tengok daripada luar pula. Okey, dekat sikit. Dia punya top shade, yang warna biru ni top shade. Dia daripada kecil, dia pergi besar. Dia terus kecil dia gini, dia bagak gini. Okey, nampak cermin dia solid Solid cermin dia. Ini betul-betul ori. Yang ini tak ada. Dia tak kisahlah cermin ori ke, China ke, OEM. Kalau kena batu, pecah juga. Betul tak? Dia yang penting sebenarnya cermin adalah installation. So kalau pattern aku, kalau ori aku cakap ori lah. Kalau OEM, aku cakap OEM. Kalau yang jenis orang cover tak cukup, dapat cermin apa barang? Okey, OEM. Apa beza dia? OEM macam gini. Kau kalau tanya aku, ori dengan OEM dengan Fuyao, aku akan pilih Fuyao. Fuyao sama sebiji. Cuma dia tak ada logo Toyota je. Bawah ada wire. Cermin dia lebih solid. Double layer dia pun tebal. Belajar satu. Kalau belajar satu, komen kat bawah. Bagi. Ori kita cakap ori, OEM cakap OEM. China cakap China. Settle. Niaga nak dapat keberkatan.